Daripada Elliot Anderson kepada Sandro Tonali kepada Aurelien Tchouameni, akhirnya kita hanya mendapatkan Andres Santos. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So kita tengok Manchester United dah buat dua signing terbaru, iaitu dapatkan Andres Santos daripada pasukan Chelsea dan Karl Darlow daripada pasukan Leeds United. So aku tahu walaupun Manchester United berjaya dapatkan pemain baru, kita semua tak rasa exciting sangat, betul tak? Sebab apa? Sebab jauh daripada sudut hati kita semua kecewa disebabkan Manchester United kata nak dapatkan pemain kau-kau, tiba-tiba dapatkan pemain yang kalah bersaing untuk main first team pasukan Chelsea pada musim lepas, iaitu Andres Santos. Dan satu lagi berita yang mengecewakan untuk kita bila Aurelien Tchouameni memang sah dah renew kontrak dengan pasukan Real Madrid dan confirm memang dia tak akan join Manchester United. So apa cerita dia? Kita tengok dulu transfer Andres Santos. Walaupun ramai kecewa, walaupun ramai kata harga dia mahal, tapi sebenarnya aku suka. Sebab bila ramai tak suka dengan transfer ni akan merendahkan expectation untuk Andres Santos dan mungkin akan membantu untuk dia perform. So kalau hampa tengok Andres Santos ni Chelsea beli murah je tau, dalam 12 juta. Tapi bila Andres Santos main dekat pasukan Chelsea, dia gagal bersaing dengan player macam Enzo Fernandez, Moises Caicedo dan juga Cole Palmer. Suka ataupun tak, walaupun pasukan Chelsea barai ke, perform ke, tapi kita tak boleh nafikan yang trio midfield ni, Cole Palmer, Enzo dan juga Caicedo memang boleh dikatakan untouchable dekat pasukan Chelsea. So sebab itulah Andres Santos dia gagal bersaing dengan pasukan Chelsea. Kalau kita tengok sebenarnya profil Andres Santos ni not bad juga sebenarnya. Sebab Andres Santos ni ada captain bawah 20 tahun untuk pasukan Brazil dulu tau. Dia pernah captain untuk pasukan Brazil dalam kejohanan South America masa tu bawah 20 tahun, dan masa tu dia berjaya jadi joint top scorer. Walaupun dia bukan striker, dia main midfield, tapi masa tu dia adalah joint top scorer dan dia adalah captain masa tu. Even masa dia dekat pasukan Vasco da Gama sekalipun, masa tu coach pasukan Vasco da Gama pun dah puji yang pemain ni memang ada leadership walaupun dia masih muda lagi. Hari ni kita tengok Andres Santos baru berusia 22 tahun. Kalau kita ingat balik musim lepas dia dipinjamkan ke pasukan Strasbourg dan dia berjaya meletup dekat sana tau. Tapi sayang bila balik ke pasukan Chelsea still gagal bersaing juga. Cuma bila dia gagal bersaing tak membuktikan dia ni bukan pemain baik. Tapi Andres Santos ni just gagal bersaing saja, dia still ada potensi juga. Kalau hampa tengok game pasukan Chelsea, game-game yang Andres Santos main, Andres Santos ni satu benda yang aku suka adalah agresif dia. Dia ni memang rajin buat pressing. Cuma kekurangan daripada rajin buat pressing tu, dia ada tendensi juga untuk buat fall yang pelik-pelik. Tapi senang cerita, Andres Santos ni adalah pemain yang rajin liga bola yang nak prove something dekat pasukan. Dan kalau Michael Carrick dan juga Manchester United boleh bagi confident dekat dia, betul-betul bagi kepercayaan dekat dia untuk jadi first team player Manchester United, mungkin kita boleh tengok version terbaik Andres Santos dekat Manchester United. So kalau kita tengok Manchester United dapatkan Andres Santos dengan harga 50 juta pound, iaitu kalau kita nak bedah apa yang MU bayar 48 juta pound dan 2 juta bayaran bonus. Dan Andres Santos dah pun lengkapkan medical test dengan pasukan Manchester United dengan kontrak 5+1, yang mana dia akan stay dekat pasukan Manchester United sampai 2031. So memang kita tak boleh nafikan 50 juta pound tu memang harga yang mahal untuk dapatkan player macam Andres Santos, pemain yang masih lagi belum main dalam first team pasukan Chelsea. Tapi itulah, kalau kita nak kritik rekrutmen Manchester United pun sekali kita sendiri yang malu kan. Sebab kita ingat dulu semua gelakkan transfer Senne Lammens, lalah kali tiba-tiba Senne Lammens lah jadi hero kita musim lepas dan dinobatkan sebagai transfer of the season, bukan untuk MU tapi untuk EPL. So mungkin benda yang sama akan berlaku juga dekat Andres Santos. Aku tak bagi expectation yang tinggi dekat Andres Santos, aku just harapkan dia boleh lengkapkan pasukan dan bagi improvement dekat pasukan Manchester United saja. Tapi bila aku tengok dia ada leadership tu, satu benda yang bagi aku agak boost moral jugalah, yang buatkan aku seronok bila ada pemain yang ada leadership join Manchester United. Sebab leadership ni memang penting. Kalau boleh ada banyak tim yang ada sifat leadership dalam pasukan tu, lagi bagus. Sebabkan moral tim tu akan jadi kuat. Tapi walaupun aku puji, aku macam nampak seronok dengan transfer Andres Santos, tapi tipu lah Mat, kita pun kecewa juga kan. Daripada dijanjikan dengan bulan bintang Sandro Tonali lah, MU tak janji lah, tapi rumor kita tengok kan, daripada kita dah tengok Sandro Tonali lah, Elliot Anderson lah, Adam Wharton lah, Tchouameni lah, sekali satu-satu terlepas pi ke kelab lain. So bila kita sama terlepas target ni, kita masuk dekat Tchouameni pula. Cerita dia macam mana, pasal apa Manchester
United tak go untuk dapatkan Tchouaméni? Sebenarnya MU memang nakkan Tchouaméni, tapi ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah Real Madrid tak pernah try pun nak jual Tchouaméni. Real Madrid anggap Tchouaméni ni sebagai bahagian penting untuk pasukan Real Madrid dan dia dianggap sebagai crucial player untuk Jose Mourinho sendiri. Dan bila Mourinho, coach baru pasukan Real Madrid, dia pun anggap Tchouaméni akan jadi pemain utama pasukan Real Madrid, takkanlah dia nak lepaskan Tchouaméni. Dan bagi aku, sebenarnya itu satu benda positif. Sebab kalau contoh Manchester United nak dapatkan satu pemain yang Real Madrid nak lepaskan, mungkin pemain tu ada something wrong. Pasukan Real Madrid takkan lepaskan pemain tu kalau pemain tu ada lagi yang boleh digunakan. Betul tak? Yang tu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi gaji. Kita tengok Manchester United lah ni kedekut gila. Bukanlah kedekut, tapi bagi aku memang bagus gila lah. Iaitu Manchester United jaga wage cap. Maksudnya tak mau bagi lebih daripada 200,000. Pemain tu padu macam mana pun, kalau hang nak join Manchester United, gaji hang kena bawah 200k. So Tchouaméni ni macam kita tahu lah, dia main dekat pasukan Real Madrid, gaji dia mesti tinggi. Dan bila dia nak join satu pasukan, tinggalkan pasukan besar macam Real Madrid, nak join Manchester United, takkanlah dia nak turunkan gaji dia, ataupun paling kurang takkanlah dia nak sama gaji dengan Real Madrid, mesti dia nak gaji lagi tinggi. So sebab itulah Manchester United tak go untuk dapatkan Tchouaméni. Dan mungkin mendapatkan Andres Santos tu adalah satu pilihan yang Manchester United kata lebih baik. Sebab Manchester United bukan buatkan Andres Santos ni jadi pembelian panik. Sebenarnya Manchester United dah buat pertanyaan dekat Chelsea bukan musim ni, tapi musim lepas. Musim lepas pun MU dah amazed dah dengan performance Andres Santos masa dia main dekat pasukan Strasbourg. MU dah tanya dekat Chelsea nak jual ke tak, tapi masa tu Chelsea tak mau jual. Dan kali ni Manchester United datang lagi. So senang cerita, rekrutmen Manchester United memang menjadikan Andres Santos sebagai salah satu target untuk join Manchester United. Tapi pasal apa kita fan Manchester United tak borak nama Andres Santos ni, tapi kita pun jujur, kita tak mau Andres Santos. Kita nak pemain-pemain padu macam Sandro Tonali, Elliot Anderson ataupun banyak lagi pemain. Cuma satu benda positif kalau kita tengok dekat transfer Manchester United betul-betul jaga wage cap tu, sebab MU dah banyak kali kena tiau disebabkan transfer ni. Kalau kita tengok Jadon Sancho tu banyak je kelab nak beli dia tau, tapi disebabkan gaji dia yang terlalu melampau dekat Manchester United, kelab-kelab lain tak berani nak beli. Marcus Rashford pun banyak peminat juga. Aku duk marah Barcelona tak mau dapatkan Rashford, sedangkan aku pun tahu juga pasal Rashford tak mau dah, gaji dia tinggi sangat. So dia macam perumpamaan, walaupun contoh hang ni nak downgrade kerja, tapi takkanlah gaji hang nak downgrade banyak sangat. Hang dah biasa dapat 10,000 dekat tempat kerja hang, tiba-tiba hang dapat satu offer kerja dia bagi gaji 3,000 ke hang akan rasa punya. So Manchester United dah serik dah, tak mau bagi gaji tinggi-tinggi dekat pemain-pemain, melainkan pemain tu betul-betul layak. So sebab itulah Manchester United tak mau bagi gaji tinggi. Kalau contoh pemain tu flop ataupun tak perform, mudahlah sikit untuk Manchester United jual, disebabkan pemain tu gaji tak tinggi, dia pun takkan demand untuk berpindah ke kelab lain. Satu lagi iaitu Manchester United dapatkan Karl Darlow, goalkeeper daripada pasukan Leeds United. Kalau kita tengok department goalkeeper pun antara department yang paling penting untuk kita upgrade, disebabkan dekat goalkeeper kalau kita tengok ada seorang je betul-betul boleh diharapkan, iaitu Sané Lamine. Kalau kita nak tengok pengganti-pengganti lain, contoh macam Andre Onana yang dah keluar ke pasukan Trabzonspor, dia pun tak boleh harap. Altabaydir, second goalkeeper Manchester United, dia pun tak boleh harap. Tom Heaton memanglah dia tak ada buat mistake, tapi kalau contohlah Sané Lamine injured, adakah kita nak percaya dekat Tom Heaton? So itulah persoalan dia. Sebenarnya Manchester United memang perlukan goalkeeper baru yang boleh bagi persaingan dekat Sané Lamine. Bukan persaingan yang sengit lah, tapi paling kurang jangan bagi Sané Lamine tu selesa sangat. Dan kalau lah tiba-tiba dia injured, kita tak rasa sangat kehilangan dia. So kalau kita tengok profil Karl Darlow ni, dia adalah goalkeeper pasukan Leeds pada musim lepas, dan dia ni dah tua, 35 tahun. So dia ni tak adalah akan bagi persaingan direct kepada Sané Lamine. Memang dia masuk Manchester United dengan perjanjian untuk jadi backup goalkeeper kepada Sané Lamine. Dan musim lepas dia main 22 game dengan pasukan Leeds United dan berjaya catatkan 5 clean sheet. Bagi aku not bad. Kalau kita tengok menuju ke penghujung musim, memang performan Karl Darlow ditagih oleh pasukan Leeds United, yang mana dia start almost every game. Dia siap save penalti lagi lawan dengan pasukan Brighton. Dan aku harapkan dengan kedatangan Karl Darlow ni, bolehlah kita harapkan sebagai backup goalkeeper kepada Sané Lamine. Kita tak boleh harapkan Lamine saja tau. Kok jadi apa-apa memang jenuh. Takkanlah nak harap dekat Bayerdir aku bukan nak kata apa mak, tapi bila tengok dia jadi keeper memang kita tak rasa dia macam keeper. Dia selalu lemah dekat perebutan bola. Lepas tu save yang bahaya, kadang-kadang dia susah nak buat save. Tapi benda aku confident dekat Bayerdir sebenarnya adalah satu je, iaitu masa penalti. Masa penalti aku confident sikit
kat dia. Tapi daripada segi save, daripada segi perebutan bola kat udara, memang nampak dia lemah dan MU perlu cari backup. Dan kali ni Manchester United dah dapatkan backup iaitu Karl Darlow. So sebenarnya kalau hampa nak tahu, Andres Santos sebenarnya adalah signing pertama kita tahu pada musim panas ni, bukan Ederson daripada Atalanta. Manchester United dah sah dapatkan Andres Santos dan juga Karl Darlow, tapi Ederson daripada Atalanta tu kita masih lagi belum confirm dapatkan dia. Daripada segi personal agreement dan juga club to club agreement, kita dah settle, harga dah settle, Ederson pun dah setuju dah dengan gaji yang dia akan dapat dekat Manchester United. Tapi pasal apa tak settle lagi? Lah ni Manchester United nanti dia nak Ederson mai dekat UK pula untuk buat second medical test dekat UK. So kalau dia pass second medical test, barulah Manchester United akan confirm dapatkan Ederson. Tapi mungkin setakat video ni dibuat, dia masih lagi tak confirm lah. Tapi sekali aku post video ke apa, aku rasa dah settle dah kot, ataupun nanti in future pun akan settle. So walaupun Manchester United dah dapatkan pemain macam Andres Santos, Karl Darlow dan kemungkinan Ederson nanti, kita still ada lagi beberapa department penting yang kita perlu upgrade. Contoh dekat bahagian fullback dan juga mungkin dekat bahagian attacking midfield untuk pemain backup Bruno Fernandes. So apa pendapat hampa? Setakatlah hampa puas hati ke dengan transfer Manchester United? Bila hampa tengok pasukan-pasukan lain pun tengah rancak transfer, tapi aku rasa transfer ni akan jadi lagi rancak lepas ni, lepas habis Piala Dunia. Hampa rasa siapa lagi pemain yang Manchester United perlu dapatkan untuk kuatkan pasukan supaya kita ready untuk masuk musim hadapan? So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.